Sofia, kalau simpan emas, kita kena bayar cukai ke? Tuan-puan yang mungkin ada soalan yang sama boleh save dulu video ni dan share supaya lebih ramai tahu info ni. Untuk pengetahuan tuan-puan, simpan emas bersama Public Gold tidak dikenakan cukai sama sekali oleh LHDN iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sebabnya simpan emas tak sama macam saham ataupun unit trust, yang mana kalau tuan-puan ada saham ataupun unit trust, tuan-puan akan dikenakan capital gain tax di Malaysia. Cumanya untuk sesiapa yang beragama Islam, tuan-puan diwajibkan bayar zakat apabila tuan-puan sudah memenuhi dua syarat wajib. Pertama adalah cukup haul, iaitu tuan-puan kena pastikan simpanan emas tuan-puan sudah cukup 85 gram dan ke atas. Manakala yang kedua adalah cukup nisab, iaitu simpanan tuan-puan sudah cukup 1 tahun matang. Jadi apabila tuan-puan sudah cukup dua syarat wajib ni, tuan-puan diwajibkan untuk membayar zakat bagi yang beragama Islam. Mana-mana yang belum lagi ada simpanan emas sebab takut kena bayar cukai, tuan-puan boleh mulakan tabungan emas serendah RM100 di akaun emas Gap Public Gold. Yang berminat untuk mulakan tabungan emas serendah RM100, tuan-puan boleh saja klik link bio untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.